Lepas itu kita gunting pasal elektrik. Elektrik ni bagi semua pok-pok dia, IPP. Kita tahu. Saya nak bagi tahu 2 minggu kita panggil dia. Dan saya jamin insya-Allah kadar elektrik seluruh negara mesti turun. Kalau tidak kita panggil, kita bagi betul. Nak jadi pemimpin sudah kena tegas. Ini takut semua. Cakap dengan orang kampung bukan main. Fitnah macam-macam. Cakap dah dega-dega. Tengok saya jerit, Najib pun nak jerit. Tak jadi. Ya. Tapi jumpa toke tak berani. Uning. Turun kadar harga minyak. Kita tawan Putrajaya. Dan insya-Allah bagi sebulan kita panggil tukar-tukar dia. Kita suruh arah dia. Kamu untung ambil dah tak apa. Tapi kamu kena turunkan harga elektrik supaya rakyat bayar tak mahal macam sekarang. Ya, insya-Allah saya kata. Sebab perjanjian kita ada. Saya dalam elektrik ini yang saya nak buat, saya nak panggil dia. Nak panggil dia minum teh. Empat syarikat ni panggil bagi minum teh. Dia pejabat Putrajaya lah betul kan, insya-Allah. Kemudian saya kata nak minum teh. Teh panas. Tapi gula tak ada. Sebab toke gula ada situ. Saya kata gula you mahal tu tak mahal. Jadi saya tak mau belanja gula ni. Jadi you minum habiskan setawan tu teh yang tawar. Sebab you pergi kempen, harga gula naik, jangan minum, jangan membawa gula. Kamu try tahu, jangan minum gula. Itu je nak ajar ada orang tidak faham. Kemudian saya kata bagi agreement ini, yang saya suruh tadi. Give them the agreement. Saya kata tengok agreement ini dan dalam tempoh 2 minggu, mari balik kepada saya dengan cadangan bagaimana nak turunkan kadar elektrik supaya saya boleh umum kepada negara dalam tempoh 1 bulan. Kadar elektrik negara turun.